Come on. Sikit lagi. Alamak. Salah tak? Kalau aku nak tukar color Emma kat ni. Emma ni bagi color. Double click dengan Emma. Kenapa tak pakai meta? Apa yang lagi? Emma dia jauh sangat. Exponential tu dekat meter. Apa yang Emma 9. Macam cakap Emma 9 tu, fender tu melekat dekat. kau tekan memang 9 kau apa benda kau pakai ni? Pakai exponential. Kelas kita pakai semua. Tengok, double click. Betul semua tak jadi. Dia lari ya. Smooth. Exponential. Kau kalau aku lempang kepala kau ni kan. Itu nama E. Kalau tu kau pakai S, SMA. Gila lah nak pandai. Gila. Itulah saya tak. Okey dah. Kau tu je bikin satu dia dah lah. Tak ada orang slipper tu. Bukan cikgu tak ajar. Video tak tengok. Masa tu Video nombor 1, 2 dia tak tengok. Video yang nombor 1000 dia tengok. jauh sangat. Sama dengan apa ni? Saya bersama. Okey, terima kasih cikgu. Neng lah dia. Patutlah selamba. Biar pening sekalian. Biar pening sekarang tak apa. MSCT. Dia pening dari dulu. BTC tu tak short. Macam BTC tu short lah. Pasal sama tak cerita dia? Dia dah duduk bawah merah. M5. Jadi apa yang tinggi sesak. M5 yang kedua Yang ujung sekali lah. Sini. Ha. M5, M1. Tu sangat lah. Dua kanan tu sangat. Dia kalau shot tadi orang BTC tu. Kalau lagi Kalau satu. Kau tak sudah kalau kau. Buah kalau lagi bang. Cikgu, tadi cikgu cakap yang first cross kita bagi dia cross dulu Ya, betul. Dia jadi dia kan. Lepas tu Macam ni, Tan. Ni kau cerita. Ni kan? Betul. Sekarang ni, Emma ni kita panggil Emma reversal, betul? Dia gagal cross merah. Putih kan? Dia jatuh je, kau sesah yang dekat sini. Dia dah memang start main. Sini ke bawah. Maksudnya mamat yang long memang dah kena cut loss. Selagi dia ni bawah merah ni, hold je lah kita. Tak ada hal. Tapi macam aku cakap, bila kau pakai layer, janganlah hold. Itu cabut lah. Pakai layer kat low naik tu. Kalau kau pakai 5 layer, okey. 5 okey. Takut kau macam Hadalia 50 layer. Tak sempat kan? Terus stop out. Kena top up account. tadi ada 0.5. Mastura tu aku cakap, gila budak ni main 0.5 kan? 0.5. Budak penting. Dia tak Layer. pernah jumpa aku lagi tu. Tak ni mana? Atau 0.5 kan ke? Nak cepat kaya tu. Itu masuk aja terus tekan close off. Tak kisah untuk berapa dah. Itu dah macam berburu ni dah tu. Bahaya. Setan tu dah masuk. Dia beruntung. Dia, tok guru dia mana? Man dia fikir kelang. Cakap bahaya sebab man tu jenis one tu bungkus. Man bukan teknik ni, memang cross ni semua. $20 sekali. Gila. Dia dah sampai $48. 1, 2, 3, 8 sen lah. 5, Ni kau layer ke mini? 7, Mini. 8, 9 layer. Aziz! Oh. Ni Tolong buka tu. trader Agung Gombak. Kasih celup Zin. Jarang juga. Jadi macam kita orang kena paksa. Sekarang juga. Lagi tak ada report yang Lagi baik. tu dia tak reply. Itu pasal lah. Dia kat luar kot. Duduklah sini depan boleh tekan sama-sama. Dua belakang-belakang tu nak mengelak. Dua belakang cuma mengelat dia tu menipu. Bawa lah apa laptopnya dah bawa. Sikit lagi. Sikit lagi. Ini pun dengan Alright. Orang shot takkan tak berani masuk. Ada Kalau otai dia berani ni San. M15 tahu.
Kalau atas ni ni dia predict Ha. ni mau tak mau dia mesti pergi bawah ni. Tak, EMA besar dah blok. Memang besar dah. EMA time frame besar dah blok ah. Dah start. Dah sampai. Cikgu tengok mana memang time frame Aku besar? tengok M1, M5 aku nampak kan dia ada EMA aku tu. M5 tu kan ada EMA aku letak. Oh. Maksudnya Tapi itu sebenarnya tu EMA besar untuk time frame besar. Nah, maksudnya tu memang besar blok kat mana? Yang ni? Aku tu atas tu mangkuk. Yang mana? Ada EMA aku halus tu. Oh ni. Ha. Macam mana cikgu setting memang besar tu? Bila aku cerita kau tak nak Jap. tengok. Yang merah tu M apa? Mana? Yang merah atas tu. EMA 1255. EMA 1000. Ha, maksudnya EMA 50 H1 macam tu. Ah, saya nak dia punya setting tu ada. Ha. Itu kan 1255. 1255 Saya masuk line EMA tu lah. Tukar tinggal lah. 1255 MA Ha. M5 M15 250. 250. 1255 Aku 255. Memang ada setting tu M5. Tak payahlah. Kau macam nak hold lah. Kau nak rempit je. Oh ini bukan. Ini 720. 1255 atas ni. Dekat M5 lah. Ha. Janganlah. Nanti semua kau nak letak. 1255 Sekejap, nak tulis je. 1720, 1255. 720 ni. 155. Yang aku letakkan. Satu, Ni dua. ni 720. Okey. Atas kali ni 1255. Okey, 1255 M50 M15 kan? Yang tu Yang ini 720. 720 ni 200 MA 250 M15. 250 M15. Ah. Okey. M50 okey. Saja je nak tengok. Tak macam mana dia cari ikan. Lama-lama tak masuk banyak sangat confirmation. Tapi kadang juga Tak, bukan. Bila kau letak tu, apa kelebihannya? Untuk TP sebenarnya. Maksudnya time frame besar dah start block. Kau TP yang kau janganlah nak hold lagi bagai. Okey, bagulah. Bukan untuk entry, untuk kita TP ya. boleh cari sel lah. Janganlah. Kau ni pula, kau tunggu teknik kau balik. Kau jangan macam tu. Itu otai yang aku cakap. Maksudnya otai dia akan letak satu lot suka-suka. Apa-apa jadi lah tak? Sebab jadi tak sistem bodoh atau orang bungkus. Kalau jadi dia akan hold lah. Kalau tak jadi dia kat loss. Sebab itu satu layer je dia test water. Macam ni. Maksudnya dia nak cari 1255. Maksudnya memang lagi besar. Boleh dah pecah dengan bawah. Kau kenapa? Keluar dekat M5 tu lah. 1255. 720. Oh 720. Semua benda kau nak letak. Ni kau tu baru lagi masuk GBK tu. Oi, baru masuk tu. Oh 3 kali. Pening dia ni. Bang, kena ikut Aduh. Orang lain dah bertahun. kena ikut apa tu? Ni GBK 1. Moto GBK. Syukur tu GBK 7. Kan kau? Kau GBK 7 kan? Dia orang GBK 8. Dia bangang asal 300 ni. Asal Dia 3 sudah Yang moto Dan tu itu dia urusan dia masuk. bangang asal Apa? 300. Untuk apa? long. Untuk long. Engkau nak masuk tu. Engkau nak masuk kat situ. Engkau sendiri dah tahu itu EMA besar dekat template besar. Oh. Kau nak bunuh diri ke? Dia sudah pecah. Betul. Maksudnya persen ni untuk kena sesah tinggi lah. Kena sesat tinggi. Dia serap sekali. Dia macam ni lah Tan. Kita main macam ni. Kalau histo ni dah start berubah, jaga-jaga lah. Kau tahu Histo time frame besar tau. benda macam jenis-jenis ni kan, tak tahu. Ini orang cakap kalau untung pun nasib je aku cakap. Dia bukan selalu berlaku lah. Nak selamat kita mesti ambil kat bawah. Tunggu je dekat bawah. Biar dia retrace dulu. Sebab sekarang ni dah terawang kan. Betul. Hitler punya style. Kalau GBK 1, 2 lah. GBK awal semua tahulah Hitler. Oh, Hitler. Itu apa kau lupa lah. Ni ya, yang melayang. MACD melayang. Dia jagalah. Tunggu masa je. Kau tangan Hitler. Oh dia pecah ke 720. Tiba-tiba pam habis. Putus harapan.
Ulangkan balik untung tadi. Itu satu sen. Turki 5 sen. Tanyalah skor macam mana. Kau tak nak tanya GBK 7 tu. Kita hantar report. Rugi kita hantar report. Itu GBK. Untung dia hantar. Rugi tak nak hantar. Hainah dia tunjuk. Sedar-sedar je dah lebu cikgu. Alamak. Report selama ni untung. Kereta kau parking semua atas Atas tengok. Dah penuh atas tu. Jangan parking kat sini. Malam ni penuh. Penuh. Saya ingat ramai sini. Masa saya datang sudah penuh. Oh, Aku ingat ramai orang. Dah Park tak. dekat corner kan? rumah orang tu tak bising ke? Takut orang sana tu bising. Corner. Corner sini okey lah. Itu jalan tu. Tak, jalan sana. Jalan sana jangan. Oh, tak sama. Jalan belah sana tak apa. Tak, dia baris ni. Masih baris ni. Belah sini kan? Jangan. Ya belah sini. Belakang. Bukan yang belah rumah depan. Oh, simpang masuk kanan lah. Simpang. Sembang kanan. Sembang kiri ni bahaya sikit orang tu kaki komplain. Belum sampai simpang lagi lah. Jangan masuk Sebelum sini. simpang okey kan you kan? Sebelum sembang okey kalau kau. Aku cerita yang dah masuk. Sebab dia orang jenis tak pandai nak keluar kereta dia orang cakap. Depan tu. Dia jenis tak pandai nak keluar kereta daripada rumah. Nanti kan dia sangat kan. Gelap rumah. Memang kan tiba-tiba dia balik, mula dia tak tahu nak parking pula dia cakap. Nak masuk kereta dia. Park lah dekat luar. Dia orang Dia jenis kata apa? Ini rumah saya. Saya itu yang bayar. Lu datang sini. Dia jenis law dia parking tu rumah dia. Walaupun bukan depan pagar. Mana undang-undang dia pakai pun aku tak tahu. Apa bagi hitam speaking. Nampak? Dah ada doji M1. Empire pun dah start Ah, bunyi. Empire. Tekan lah 41. shot lah. Berani tekan lah shot. Tak berani shot? Shot lah. Konsensi. Satu layer je shot. Pam! Kat loss dah tahu. Janganlah banyak layer. Dah tahu ini nak main-main. Dah ke bawah dah. Lambat. Lambat. Dah tembus lah. Jadi poin-poin yang jatuh ni yang kita nak cari dekat mana low dia. Janji tetap atas si perak M5. Orang sistem bodoh dia kena masuk. Macam Syukri. Dia kena masuk. Dan dia akan hold. Masa ke doji tadi masuk. Betul. Tapi Syukri aku rasa dia nak atas lagi. Dia nak lagi tinggi. Syukri dia macam ni dia masih tak tinggi. Dia cakap dia nak lagi tinggi. Kenapa? Sebab cuba tengok MACD M5 tu, histo dengan MACD masih rapat. Maksudnya bull masih kuat. Jadi dia tak akan masuk sistem bodoh. Dia dah tunggu shot. M5 Hitler lah. Maksudnya tinggi, baru dia masuk. Itu kesabaran dia ada, kau tak ada. Kau tak boleh nak pakai MACD tu. Nanti kau tunggu 5 jam kau tak sanggup. Engkau baru 5 minit dia kata tangan nak tekan nak keluar TV. Tak berani tadi. Long. Penakut. Tengok dia turun lagi tak? Dah tak dapat masuk. Ya betul, dia masih atas merah tapi kalau boleh cari yang paling rapat yang Ya. merah. Yang ni memang kita fikir long lagi lah sebab merah stick M5 belum turun sampai Pandai. Bagus, betul. Pandai. Betul. Tapi biasa dia keluar Dan- pagar dan- rumah cikgu je habis. Balik jitra je lupa. Keluar pagar rumah cikgu, jin tu dah tarik ilmu tu. Balik jitra je lupa. Selalu macam tu. Dia dah jumpa bini je dia lupa.
Ilmu ni tinggal kat tempat Ah, kan. Memang itu je dia lah. lah. Memang tak tahulah cakap apa. Dia bawa bulu kuning. Kena bawa bulu kuning. Ha. Cikgu boleh baca tu. Tak, Tak ada dia. Saya bawa bulu kuning. Dia sebenarnya senang je. Kena bawa ayat Video tu kau tak tengok. Video yang malam ni dia akan keluar minggu depan. Kan? Video tu kau tak nak tengok ulang apa yang aku buat Ya, tu. ya, ya. Macam video yang minggu ni kau tengok. Sebenarnya minggu lepas punya video yang kau datang. Itulah masalah. Itulah salah. Saya tengok. Syukri ada terangkan kat atas tapi video tu kat bawah. Betul. Maknanya saya tengok. Ah. Aku kata, apa aku nak imagine dia tunjuk kat atas, kamera kat bawah. Kalau aku tanya. Dan Weh, sebab ada video. bila aku tunjuk yang besar, ada dalam YouTube orang komplain. Kenapa tak zoom satu skrin je? Faham tak? Aduh, Dia zoom, macam-macam goal. kaki komplain. Dia zoom goal. Syukri cerita BTV Yang dekat atas ni. Ada aku punya lah fikir macam mana imagine dia cakap tu. Hmm. Lepas sistem bodoh, one tu bungkus kau kena ingat. Entry dia. Maksudnya untuk one shot. M1 lah. Sekarang ni dah tak tengok macam merah atas biru fikir long. Tengok. Masih tengok lagi. Tak, itu lagi bagus kalau kau faham. Tapi aku tak nak sakitkan kepala kau. Kalau otai, dia akan tengok merah biru. Dah sedap trend ni. Abang saya pun cakap dia on the way Eh. dari bandar. Dari Seremban. Dia pergi mana? Main golf tu. Main golf apa bandanya lah. Berapa umur dia? Otai. Bawah kau. Muda lagi. Muda berapa? Dia baru 42. Muda lagi. Sepul. Dia pun muda lagi. Cuma Muda, dia tapi mungkin anak dia ramai kahwin muda lah. Anak Anak ramai dia lah. semua 20 lebih banyak. Yelah kami muda tu kan. Tapi ada lah anak kecil maksudnya. Ha? Dia LD well trade. Oh yang welter tu dia punya account tu yang promote tu. Local depot. Baru cakap aku tak terlibat, aku tak nak ambil tahu, lantak kau. Kita ni broker buka kan 10 pun lagi bagus.